Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Kak nak tahu tak? Nak tahu apa? Sini nak bersih je. Teacher Zuraini nak bersara. Ha? Teacher Zuraini dah nak bersara? Ha? Nak pindah? Ini kenapa kita kawan-kawan ni? Tenang ribu jiwa, tiup awal. Kawan-kawan, teacher Zuraini nak bersara. Ha? Kena buat sesuatu ni supaya teacher Zuraini ingat kita sampai bila-bila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari yang penuh bermakna ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Zuraini binti Aminuddin, Guru Bahasa Inggeris Sekolah Kebangsaan Sungai Kapal atas segala jasa, bakti dan komitmen yang telah dicurahkan sepanjang berkhidmat sebagai seorang pendidik di Sekolah Kebangsaan Sungai Kapal. Semangat cikgu dalam meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris serta menceriakan dunia pembelajaran murid-murid pastinya akan terus dikenal. Bagi pihak seluruh warga Sekolah Kebangsaan Sungai Kapal, saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan sepanjang kita bersama. Semoga segala ilmu, jasa dan pengorbanan cikgu menjadi amal jariah yang berpanjangan. Akhir kata, selamat bersara cikgu dan selamat melangkah ke pasar kehidupan yang baru. Semoga cikgu sentiasa dikurniakan kesihatan, kebahagiaan dan ketenangan bersama keluarga tercinta. Jasamu dikenang, budimu disanjung. Kenangan bersama akan sentiasa terpahat di hati. Sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Zuraini, selamat bersara saya ucapkan. Semoga hidup bahagia di samping keluarga dan jaga kesihatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada kesempatan yang penuh bermakna ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Zuraini binti Aminuddin di hari persaraan beliau. Beliau adalah seorang guru yang sangat berdedikasi dan sangat membantu mewujudkan suasana sekolah yang sangat harmoni dan kondusif untuk murid-murid. Okey, sesungguhnya persaraan cikgu merupakan satu kehilangan buat warga sekolah SK Sungai Kapal. Semoga selepas kehidupan persaraan ini dipenuhi dengan kesihatan, ketenangan dan juga kebahagiaan dan masa yang bermakna bersama keluarga tercinta.
Terima kasih atas segala bakti, jasamu dikenang, budimu disanjung. Kenangan bersamamu kekal dalam ingatan. Selamat bersara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan saya khas buat Cikgu Zuraini daripada saya unit co-curriculum. Memohon ampun dan maaf sepanjang kita bersama dalam kita bertugas bersama-sama jika ada kekhilafan. Dan saya mendoakan kesihatan, ketenangan Puan Zuraini bersama keluarga tercinta selepas bersara nanti. Dan akhir kata daripada saya, serangkap pantun, indah berseri bunga soroja, mekar berkembang di tepi taman, bertahun-tahun menabur jasa, kini bersara penuh kenangan. Terima kasih Cikgu Zuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kesempatan yang penuh bermakna ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Zuraini binti Aminuddin atas segala jasa, pengorbanan dan sumbangan yang telah dicurahkan sepanjang perkhidmatan sebagai seorang pendidik. Akhir kata, selamat bersara cikgu. Semoga fasa baru ini dipenuhi dengan kesihatan yang baik, kebahagiaan, ketenangan dan masa yang indah bersama keluarga. Jasamu dikenang, budimu disanjung. Terima kasih atas segala-galanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zul, tanpa disedari telah 27 tahun kita mengikat tali persahabatan di sekolah ini. Kita sama-sama mendidik tanpa rasa jemu. Himpunkanlah segala memori, suka duka kita di sekolah ini sebagai kenangan terindah. Hari ini tibalah masanya kita berpisah. Bukan kerana persengketaan, tetapi kerana berakhirnya perkhidmatan yang dinamakan bersara. Tahniah Kak Zu dapat berkhidmat hingga akhir perkhidmatan dengan jayanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmatnya dan mengurniakan nikmat kesihatan yang baik untuk Kak Zu sekeluarga. Di kesempatan ini juga, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Kak Zu yang telah sudi menjadi sahabat saya untuk selamanya. Perasaan sedih yang suka hendak digambarkan dengan ungkapan kata-kata. Halalkan semuanya. Selamat bersara, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Puan Zuraini binti Aminuddin yang telah banyak berjasa pada sekolah penguasaan sungai kapal, lebih lagi kepada anak-anak saya yang beliau telah sama-sama didik daripada awal lagi. Saya doakan mudah-mudahan Kak Zu dan ahli keluarga terus sihat, diberikan kesihatan yang baik, dapat menjalani kehidupan seterusnya bersama keluarga tercinta insya-Allah. Mudah-mudahan segala jasa apa yang telah dicurahkan sentiasa mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah SWT insya-Allah. Selamat bersara Kak Zu, mudah-mudahan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Huzaimah binti Abdullah ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Zuraini binti Aminuddin. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Zuraini atas segala jasa, pengorbanan dan sumbangan yang telah dicurahkan sepanjang berkhidmat. Segala tunjuk ajar, nasihat dan kebaikan Puan akan sentiasa kami kenang. Persaraan bukanlah satu pengakhiran, tetapi permulaan pada fasa kehidupan yang lebih tenang dan bahagia. Selamat bersara Puan Zuraini. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan dan dipermudahkan dalam setiap urusan. Jasa dan kenangan bersama Puan akan sentiasa kami kenang. Sekian, terima kasih. Hai Kak Zu, Ain mewakili cikgu baru dekat sekolah ni. Ain mengucapkan selamat bersara. Ain doakan semoga akak panjang umur, sihat tubuh badan dan sentiasa dalam rahmat Tuhan. Bye. Ini tak biasa, tertegun hatiku. Kau menggenggam ku menadahnya.
sekian lama saya berkhidmat di sekolah ini, terlalu banyak kenangan dan pengalaman yang saya akan bawa sebagai kenangan untuk melangkah ke fasa kehidupan saya yang baru. Terima kasih kepada pihak sekolah, rakan-rakan guru dan seluruh warga sekolah atas segala kerjasama, bimbingan, sokongan dan kasih sayang yang telah diberikan sepanjang saya berkhidmat di sini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan salah silap selama ini. Semoga kita semua terus dipermudahkan dan sentiasa dalam rahmat-Nya. Terima kasih atas segalanya. Selamat tinggal sesuka.